Bang, ni apa bang? Ni kita buat parota potalam steam. Ada flavor apa? Dia ada kambing, ayam, udang, sotong dan boleh campur sekali. Oh, boleh saya nak ayam satu. Dia akan cincang dululah. Ya. Oh, dia memang pakai 2 roti eh? Ya, 2 roti. Tak bawang eh? Sos kita punya rempah. Oh, ni rempah special lah. Telur 2 biji. 2 biji. Okey, boleh. Roti dia. Okey, ini sos special kita datang dengan ayam kari. Memang akan cancur ke ayam tu? Dia datang boneless, tanpa tulang. Dia boleh makan macam tu saja. Okay, sekarang kita masukkan dalam daun pisang. Sekarang masuk untuk steam. Masa untuk steamkan dia kan? Iya. Okay, sekarang masuk untuk kita steamkan dia punya potu parota. Oh, bagi dia steam, bagi dia banana punya haruman tu masuk dalam banana leaf. Berapa lama ni? 1 minit. Okey. Siap eh? Potongan parota kita dah siap kukus. Okey, dah siap. Dah siap. Parota steam kita dah siap. Oh, ayamnya eh? Yes. Kedai ni dekat My Town. Exactly nama kedai Wirendu at My Town. Hari-hari buka pukul 5 hingga pukul 1. Ya. Terima kasih. Ya. Baik.